Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah daya kurnia kita dapat lagi bersama-sama dalam rancangan Jom Ikut Sunnah terbitan daripada Farwida Aziz dan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Jumaat jam 12.15 tengah hari kita akan bersama-sama menelusuri keindahan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, minggu ini sekali lagi kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yadim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sihat Tuan Syekh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bertemu semula dalam episod seterusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar dan juga penonton kami di TikTok, di FB dan juga yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.5, pastikan kepada anda semua terus dekatkan untuk dengarkan Jom Ikut Sunnah ni. Antara topik yang akan dibawakan untuk hari ini adalah amalan sunnah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi kita tahu antara kalau kata bulan Ramadan antara bulan lipat kali ganda, dan tapi untuk bulan Zulhijjah pun ada juga antara amalan-amalan yang akan dilipat kali ganda. Jadi insya-Allah, jadi kita nak terus bersama yang bahagia. Tuan Syekh, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bang DJ. Ya. Para pendengar radio RTM Kedah dan seluruh yang mendengar program kita pada pagi ini di Jom Ikut Sunnah. Ya. Dan perbahasan kita pada hari ini ialah berkaitan dengan kelebihan 10 Zulhijjah. Ya. Yani 10 yang dipanggil layali al-ashr ataupun al-ashr al-awwal. 10 yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr, disebutkan wal fajr wa layalin ashr. Jadi perkataan wal fajr ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama dan khilaf di antara para mufassirin tentang al-fajr dan juga al-ashr itu apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan bahawa al-fajr di situ ialah dengan maksud fajri kulli yaum. Allah bersumpah dengan fajar setiap hari. Itu kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsir beliau Ad-Durrul Mansur. Kemudian sebahagian lagi mengatakan bahawa fajr di situ ialah dengan makna pagi subuh awal bulan Muharram. Kenapa? Karena li'annahu tatafajjaru minhu sanah. Karena setahun itu bermula pancarannya daripada awal pagi Muharram itu. Sebahagian mengatakan demikian. Sebahagian lagi mengatakan bahawa fajr di situ ialah fajru yaumun nahr, pagi hari sembelihan, itu pada hari Aidil Adha. Sebahagian lagi mengatakan fajri awwali yaumin min Zulhijjah, iaitu pada fajar awal daripada 10 Zulhijjah, itu maksudnya awal Zulhijjah. Dan ini disebut oleh sebahagian ulama, dan sebahagian lagi mengatakan bahawa fajar yang dimaksudkan itu adalah fajar Yaum Arafah. Jadi fajar ini saja ada hampir 5 atau 6 pandangan para ulama terhadap wal fajr. Yang mana satu? Manakala maksud walayalil ashr, 10 hari yang malam 10 itu, apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut? Al-Imam As-Suyuti mengatakan dengan satu pandangan saja. Beliau mengatakan ianya bermaksud 10 yang pertama dalam Zulhijjah. Manakala sebahagian lagi ulama mengatakan itu dimaksudkan dengan 10 yang terakhir pada malam Ramadan. Sebahagian lagi mengatakan 10 yang pertama pada bulan Muharram. Tetapi Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa pandangan yang terkuat ialah 10 yang pertama pada Zulhijjah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dan pada sudut lughah, kalau kita lihat walayalin ashr itu sendiri digunakan dengan sirah nakirah, dengan tidak disebutkan padanya malam 10 yang mana satu. Kenapa disebutkan dengan tangkir? Sebahagian ulama mengatakan dalam lughah, kalau siapa yang mengaji bahasa Arab, dia akan baca tafsir, dia akan sebut at-tankir lit-ta'zim. Maksudnya kerana ianya merupakan hari yang sangat agung, dan ini adalah afdalu layalin
yang terbaik malam dalam sepanjang tahun. Maka kebanyakan para ulama mengatakan ianya ialah 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi ini sahaja sudah menunjukkan bahawa ianya mempunyai kedudukan yang tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para salaf, para ulama yang terdahulu, mereka melebihkan 3/10. Dia panggil salas ashra. 3/10 ini dilebihkan oleh mereka. Yang pertama, al-ashrul awal min Zulhijjah, 10 yang pertama daripada Zulhijjah. Yang kedua, al-ashrul awal min al-Muharram, 10 yang pertama dalam bulan Muharram. Dan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi untuk ingat senang, 2 10 pertama, satu lagi 10 terakhir. Jadi bulan Muharram 10 pertama, bulan Zulhijjah 10 yang pertama, dan bulan Ramadan 10 yang terakhir. Dan ini dilebihkan. Dan banyak kelebihan yang menunjukkan kata 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni yang terbesar. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pelbagai kelebihan dan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya apa? Hampir, kata para ulama, dalam bulan Zulhijjah ni sahaja ada puluhan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Ada padanya Yaumut Tarwiyah, ada padanya Yaumul Arafah, ada padanya Yaumun Nahar, ada padanya hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana sebaik-baik amal soleh itu dilakukan oleh seorang hamba yang paling disukai oleh Allah, melainkan pada hari-hari 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena terdapat puluhan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala jadikan dalam bulan tersebut. Baik, Alhamdulillah. Itu antara pencerahan dan juga mukadimah yang dibawakan oleh bagi Tuan Syekh. InsyaAllah kita berehat seketika. Jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga penonton kami di podcast ketika ini, InsyaAllah selepas ini kita akan terus mengetahui lebih lanjut lagi tentang inspirasi kisah-kisah daripada sunnah Zulhijjah yang boleh dijadikan pedoman. Jadi InsyaAllah kita teruskan bersama dengan Jom Ikut Sunnah. Kita berehat seketika, terus bersama dengan kami selepas ini, InsyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Tadi kita dah tahu dah mukadimah yang dibawakan oleh bagi Tuan Syekh berkenaan dengan 10 sunnah bagi 10 hari bulan-bulan Zulhijjah. Jadi untuk kali ini, Tuan Syekh boleh tak kongsikan sedikit tentang peristiwa kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat menghidupkan sunnah dalam bulan Zulhijjah ini, insyaAllah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyebutkan dalam satu hadis, kata beliau, ma min ayyamin afdalu indallahi wala al-amalu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyami ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada amal yang lebih afdal dan disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari melainkan hari 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengucapkan kembali dengan saranan baginda Rasul, kata beliau, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat takbir. Maka banyakkanlah di dalamnya dengan tahlil dan takbir, dengan mengucapkan la ilaha illallah dan juga mengucapkan Allahu akbar. Kenapa? Fa innaha, kata beliau, ayyamu tahlilin wa takbirin wa zikrin lillahi ta'ala. Karena ianya adalah hari untuk seorang tadi bertahlil, hari untuk seorang tadi bertakbir, dan hari untuk seorang tadi mengucapkan zikrullah. Dan kata beliau lagi, wa inna siyama yaumin fiha, dan berpuasa pada hari tersebut, satu hari dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, ya'dilu bi siyami sanah, bersamaan dengan puasanya setahun. Satu hari sama dengan setahun berpuasa pahalanya. Tamam. Wal amalu fihinna yudha'ifu bi 700. Dan setiap amalan yang dilakukan pada ketika tersebut dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman.
Dan banyak lagi hadis yang lain yang disebutkan, sehingga disebut oleh para ulama lagi bahawa disunatkan pada ashri al-awail min Zulhijjah ini ialah dengan membanyakkan doa, memperbanyakkan doa. Dan disebutkan oleh al-Imam Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahawa annal ayyam al-ma'lumat hiya 9 Zulhijjah ghaira yaumin nahri wa annahu la yuraddu fihinna ad-du'a. Kata beliau, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurum ma'lumat, dan juga ada sebutkan dengan ayyamu ma'lumat. Al-ayyam ma'lumat maksudnya yang diketahui di sisi Allah taala, yang tidak akan ditolak doanya pada hari tersebut ialah 9 hari yang pertama dalam awal bulan Zulhijjah. Jadi ini antara perkara yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Zulhijjah, seperti mana mengikuti saranan dan panduan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, ialah dengan membanyakkan zikrullah. Antara zikrullah yang paling agung ialah tahlil, mengucapkan takbir, dan juga membanyakkan doa. Dan ada doa-doa yang diajarkan oleh para salihin, panjang doa-doanya. Ada yang kitab yang dikarang oleh para ulama, antaranya kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Kunuz Kanzun Najah was Surur. Dalam kitab ini disebutkan wazifah, pekerjaan yang perlu kita lakukan, antaranya dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni. Ada doa-doanya yang diajarkan dibaca 10 kali. Contohnya, la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur. Sini kalau rahsianya, kalau dilihat di sini, kalau kita baca la ilaha illallah adada layalid duhur, kalau kita baca la ilaha illallah sebanyak bilangan malam-malam dan masa, baik, kita dapat pahala banyak mana? Sekali saja ke sebanyak tu? Jadi kalau orang kata ni macam mengelak ni, baca sekali tapi apa ni dilipat ganda, ya, rahmat Allah Taala luah. Dan sebenarnya kalau jawapan yang paling lagi halus, seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim dalam satu kitab beliau tentang persoalan yang ditanya oleh sebahagian orang terhadap selawat dalam Dalailul Khairat. Katanya, macam mana Imam Al-Jazuli mengarang dalam Dalailul Khairat, disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adadat tuyur fis sama, sebanyak bilangan burung yang ada di langit. Jadi satu selawat tu sebanyak burung ke, ataupun sebanyak satu kali saja? Kalau satu lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adadar rish, sebanyak bulu yang ada pada tubuh burung dan binatang. Banyak mana agak-agak. Jadi kalau kata macam tu, maka kata beliau sebenarnya ada panduan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam selawat Ibrahimiyah. Dalam selawat Ibrahimiyah Nabi sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sayyidina tu sebagian ulama mengatakan sunnah ditambah, sebagian lagi kata kekalkan dengan warid, dengan bacaan tersebut. Ala kulli hal itu bukan berlaku permasalahan. Masalah sekarang ni dibaca oleh Nabi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, yakni Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah berselawat kepada Nabi Ibrahim. Seperti mana tu banyak mana? Jadi di sinilah dalil para ulama mengambil, kalau dibaca la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, sebanyak hari-hari dan bulan-bulan, maka dia akan dapat pahala sebanyak tu. Ini luasnya keagungan Allah Ta'ala. Dan cantiknya susunan zikir tadi, ringkas tetapi mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi kita dah mengambil sunnah membanyakkan tahlil, membanyakkan takbir, membanyakkan dengan zikrullah, maka terdapat dengan perkara tersebut. Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan yang seterusnya. Jadi kepada anda semua, kita akan berehat seketika, yang mana amalan kecil tapi konsisten dengan niat ikhlas, itulah antara kekuatan sunnah. Jadi kita berehat seketika, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah. Terus bersama kami selepas ini, insya-Allah.
Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Alhamdulillah, dalam podcast Jom Ikut Sunnah terus memberikan yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Dan kali ini kita membincangkan berkenaan dengan amalan sunnah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi kita dah sampai ke penghujung, tapi itulah yang dikatakan setiap ilmu kita perlu harus pelajari. Tapi kita nak terlebih lanjut lagi apa yang akan dikatakan oleh Tuan Syekh, yang mana Tuan Syekh, jika kita lihat dari sudut hikmah pula, dan apakah nilai dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada sunnah-sunnah yang diamalkan dalam bulan ini, terutamanya bagi masyarakat pada hari ini, insyaAllah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu ada menyebutkan di dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudsiyah fi Uhudil Muhammadiyah. Kata beliau, kita telah mengambil perjanjian umum dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nasta'idda lil ibadati fi 10 Zulhijjah, untuk kita bersedia bagi melaksanakan ibadah dalam 10 hari yang pertama dalam Zulhijjah. Dengan cara apa kita bersedia? Dengan menghilangkan segala halangan-halangan yang menghalang daripada kita terhalang melakukan ibadah kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika seorang hamba tersebut masuk sahaja ke dalam ayyamil fadl, dalam hari kelebihan, dia seolah-olah seperti seorang yang masuk ke hadratillah. Bagaimana nak gambarkan masalah ni? Seperti kita dijemput oleh seorang raja untuk datang ke hari pemberian anugerah. Baik, bagaimana orang tadi datang ketika tersebut? Dan tentu dia akan datang dengan keadaan pakaian yang bersedia, dengan keadaan dibersihkan tubuhnya, dan dia tak akan pergi dengan keadaan tubuh badan dia yang masih berbau dan seumpama dengannya. Jadi begitulah keadaan orang yang datang ketika mana masuknya 10 Zulhijjah ini, seolah dia masuk ke hadratillah untuk mendapatkan nafahat, fuyudat, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu sebahagian di kalangan kita terabai perkara ini kerana adanya mawani'. Mawani' ni pelbagai, halangan-halangan ni pelbagai. Ada halangan disebabkan kerana dosa, dan ada halangan disebabkan kerana adamul ilm, kerana jahil. Maka yang kita sebutkan tadi pada permulaan, apa yang perlu dilakukan, apa yang kita kena laksanakan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan pada permulaan pula kita terangkan dulu kelebihan seperti yang disyarahkan oleh para mufassirun dan seumpama dengannya, adalah untuk menghilangkan mani'ul jahil, halangan jahil itu. Tetapi ketika jahil tadi telah hilang dan masuk padanya ilm dengan amalan dan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala lipat gandakan dan seumpama dengannya, tapi masih tidak lakukan, maknanya apa dia? Ini maknanya seolah-olah orang yang dijemput untuk bertemu sultan, tetapi dia menolak dengan mentah. Nak diberikan anugerah, kemudian dia seolah-olah menganggap anugerah ini tidak ada nilai. Ini orang ni biadab. Karena itu kata Al-Imam Ali Khawas rahimahullahu ta'ala, kata beliau, min alamati nuqsanil iman, antara tanda kurangnya iman bagi seorang hamba itu, adamu ta'assurihi ala fawati syai'in min mardatillahi azza wa jal. Tidak berasa langsung dalam hatinya sedikit pun ketika hilangnya ataupun dia tidak mendapatkan sedikit pun daripada pancaran ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu hifzihi li jawarihi ma'a ilmihi bi annahu yuhasabu ala jami'i ma fa'al. Dan dia tidak berasa pun, tak takut pun, sedangkan dia tahu dia akan dihisap nanti segala dengan apa yang dia lakukan di akhirat nanti. Maka ini orang-orang yang rugi. Kenapa? Kerana dah tahu tetapi tidak mengamalkan. Dan dia kata lebih baik tak tahu terus. Tak tahu terus lagi teruk. Maksudnya diharamkan terus daripada mendapatkan anugerah. Karena itu Al-Imamul Baihaqi radhiyallahu anhu, Al-Imamul Asbahani menyebutkan dalam sanad yang la ba'sa bihi, kata mereka, bahawa Sayyidina Anas bin Malik menyebut, kana yuqal ayyamu ashrin Zulhijjah, ayyamu ashri Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah ini, kullu yawmin alfu yawm, setiap harinya adalah merupakan sama dengan 1000 hari. Wa yawmu Arafah 10,000 yawmin, dan hari Arafah saja sehari kalau diamalkan amalan pada hari tersebut adalah bersamaan dengan 10,000 hari. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa fadlullah wasi'ah, kelebihan Allah ni wasi', luas yang amat sangat. Dan kalau hamba mengabaikan perkara tersebut, kita umat Nabi Muhammad ni umat pendek, kemudian Allah Ta'ala lipat kali gandakan
amalan kita seolah-olah umur umat terdahulu. Jadi apa lagi yang kita nak melainkan bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan umat Nabi Muhammad, dilipat kali gandakan dengan kelebihan dan anugerah. Maka moga-moga dengan perkara ini akan menghalang kita, dan ni antara sebab dan hikmah kenapa kita ceritakan pada permulaan tadi dengan kelebihan dan seumpama dengan. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, itu acara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Syekh. Jadi kita sebagai umat Islam harus menitik beratkan kalau sekiranya ada diskaun di pasar, di pusat beli belah dan sebagainya, kita akan pergi berpusu-pusu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu nikmat yang tak dapat kita nak memberikan yang terbaik. Jadi kita kena sentiasa ambil apa Allah Ta'ala bagi, apa Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Itulah yang amalan kita perlu bawa. Itulah dikatakan pada awal 10 Zulhijjah, yang di mana pada bulan ini adalah bulan berlipat kali ganda. Jadi jangan lepaskan peluang. Lakukanlah setiap amal kebajikan, amal ibadat, untuk sama-sama kita dapatkan ilmu dan juga sama-sama kita dapatkan amalan untuk kita dibawa bekalan sana. Seperti mana yang berkata Syekh tadi, umur kita tak panjang. Jadi inilah antara ruangan untuk kita dapatkan segala amal ibadat lipat kali ganda untuk dibawa ke sana, insya-Allah. Jadi itu antaranya, sama-samalah kita dapatkan ilmu untuk di episod yang seterusnya. Jadi apapun ucapkan ribuan terima kasih selagi kepada yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, yang mana di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga ia menjadi dorongan kepada kita semua untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan seharian. Jadi teruskan bersama kami Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari, yang diterbitkan oleh Az Faroida Aziz, insya-Allah, dengan kerjasama Yadim, iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia Negeri Kedah, insya-Allah. Jadi Tuan Syekh, kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi kepada anda semua, terus bersama kami dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.